Assalamualaikum. Bangun! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Hafizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh duduk. Saya Cikgu Hafizah. Mulai hari ini saya akan mengajar subjek biologi di kelas awak. Faham semua? Faham. Sebagai tugasan, saya nak serta daripada awak semua buat satu slide berkaitan dengan tajuk-tajuk biologi tingkatan 4 untuk dibentangkan pada minggu hadapan. Awak semua boleh guna Gemini, Canva atau ChatGPT. Ikut kreativiti masing-masing. Boleh? Boleh. Okey, jumpa minggu hadapan. Kita boleh buat dari tempat ChatGPT. Boleh. Baik murid-murid, awak semua dah bersedia untuk buat pembentangan? Dah. Okey, pelajar pertama, Rauda. Boleh buat pembentangan dahulu? Seterusnya, Faik. 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 Seterusnya, Faik. Cikgu, maafkan saya, Cikgu. Saya tak dapat siapkan pembentangan. Iqbal, awak pula. Baik, Cikgu. Tanya kepada awak semua yang telah berjaya menyiapkan tugasan yang saya berikan. Saya harap awak semua akan lebih semangat untuk belajar biologi pada masa yang akan datang. Sebelum tu, Faik, selepas kelas ni sila jumpa saya di bilik guru. Baik semua, terima kasih. Assalamualaikum. Cikgu Hafizah ada? Ya, Faik, sini. Ya, Cikgu. Ada apa Cikgu panggil saya? Sebenarnya saya nak tanya awak, kenapa awak tak siapkan tugasan yang saya bagi suruh buat slide PowerPoint tu? Faik, saya tanya awak ni. Maaf Cikgu, saya sebenarnya tak ada peralatan nak buat tugasan yang Cikgu minta tu tempoh hari. Maafkan saya Cikgu. Oh, tak apa. Nanti esok awak tunggu saya di library ya. Sorry Cikgu, maaf saya lambat. Waalaikumsalam, duduk dulu. Seperti yang saya katakan minggu lepas, saya nak pinjamkan awak tablet ni. Saya harap awak boleh gunakan tablet ni untuk siapkan semua tugasan termasuk tugasan daripada cikgu-cikgu lain. Saya harap awak juga gunakan tablet ni untuk ulang kaji peperiksaan SPM pada tahun ni. Tapi Cikgu, saya tak pandai gunakan teknologi moden. Lagipun rumah saya tak ada capaian internet. Tak apa, awak boleh pakai ni kat library dan saya boleh ajarkan awak cara guna tablet ni. Ya ke Cikgu? Ya. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Wah, tak sangka budak yang dapat semua A+. Tak sia-sia aku bantu dia selama ni. Ya Allah, ya Tuhanku, kau pemudahkan hidup Faik ni. Assalamualaikum. Cikgu Hafizah nak jumpa saya ke? Ya Cikgu. Kenapa Cikgu nak jumpa saya? Faik, tanya sebab awak dapat semua A+ SPM tahun ni. Alhamdulillah Cikgu. Terima kasih Cikgu sebab banyak tolong saya selama ni. Sama-sama. Saya harap awak akan terus cemerlang dalam kehidupan awak. Alhamdulillah. Terima kasih sangat Cikgu. Tanpa bantuan Cikgu, mungkin saya tak akan mampu untuk sampai ke peringkat ni. Baik. Berkat bantuan Cikgu Hafizah serta kegigihan juga kesungguhan, akhirnya Faik berjaya menjadi pelajar cemerlang SPM di sekolahnya. Faik telah melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana dalam bidang kejuruteraan elektrik di Universiti Teknologi Malaysia. Ish, dah lamanya aku tak pergi sekolah ni. Rindunya bilik ni. Assalamualaikum, Cikgu Hafizah.
Assalamualaikum, Cikgu Hafizah. Awak siapa? Cikgu Hafizah ada? Awak ni siapa? Saya Faik, anak murid Cikgu Hafizah. Lah, awak tak tahu ke? Tahu apa? Dah lebih 5 tahun dah Cikgu Hafizah pergi tinggalkan kita. Kenapalah Cikgu Hafizah pergi awal sangat? Tak sempat aku nak balas jasa dia. Aku rasa aku kena buat sesuatu ni. Faik, tanya sebab awak dapat semangat A+ SPM tahun ni. Assalamualaikum Puan. Ni saya ada sedikit sumbangan lah untuk diberi kepada pihak sekolah. Disebabkan Cikgu Hafizah dulu banyak membantu saya. Terima kasih. Assalamualaikum.